Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Terima kasih yang join tuan-tuan. Terima kasih. Boleh bantu saya untuk tag screen Terima kasih Cik Diana join. Terima kasih. Boleh share live saya. Okey, saya merupakan Hilmi Yaakob. Saya merupakan dealer public gold di bawah tim Fahiji Associate. Jadi pada malam ini saya nak berkongsi untuk kita kaya dengan emas. Checklist 7 checklist kaya dengan emas seperti tuan nampak dekat depan ini. Saya tengah setting sikit benda Okey tuan-puan, yang pertama sekali untuk kita kaya dengan emas ni adalah kita kena ada aplikasi public gold. Okey, aplikasi public gold ni tuan-puan boleh download dekat App Store ataupun Play Store. Semua orang boleh download lah aplikasi public gold ni. Dia tak ada account lagi pun tak apa, boleh saja download aplikasi public gold. Jadi aplikasi public gold ni adalah fungsi untuk kita top up simpanan emas kita, untuk kita jual, untuk kita withdraw. Ini history. History ni kita boleh tengok sejarah pembelian kita. Kita top up. Kalau top up keluar warna hijau. Kalau kita keluarkan fizikal, contoh kita keluarkan yang emas macam ni. Yang fizikal macam ni kita dapat tengok dekat history warna merah. Warna merah ni adalah kita withdraw. Kalau hijau adalah yang kita beli. Contoh saya sendiri, saya tak pernah miss. Setiap bulan memang saya akan top up lah. Minimal RM100. Ataupun saya ada bajet lebih, saya top up lagi. Saya buat auto debit. Auto debit ni maksudnya tolakkan bulanan lah. Nanti saya akan cerita ada dekat 7 checklist kaya dengan emas. Jadi tuan-puan nak kaya dengan emas, yang pertama sekali tuan-puan kena install aplikasi public gold. Install, lepas tu kalau belum ada account lagi, kena sign up. Sign up tu sebaiknya tuan-puan daftar dengan introducer yang aktif. Supaya tuan-puan dapat bimbingan simpanan emas yang percuma sahaja. Dia daftar account public gold dengan daftar dengan introducer sama saja. Dia tak ada beza pun. Kecuali memang tak ada beza. Memang tak ada beza. Kita daftar dengan introducer, harga yang sama dengan kita daftar dekat public gold sendiri. Okey, kita dapat login pun macam biasa je. Tak ada sebarang perbezaan pun. Cuma dekat kita punya account ni, dekat Mi ni, boleh tengok profile kita. Maksudnya
di kita punya introducer adalah Public Gold. Public Gold tuan-puan dia tak guide customer. Kalau tuan-puan nak dapatkan bimbingan daripada introducer, kena daftar dengan introducer, daftar dengan dealer. Public Gold hanya servis dekat branch sahaja. Dia tidak dia tidak guide customer. Malam-malam macam ni nak WhatsApp dia tak respon. Kena pergi ke Public Gold esok barulah kita boleh tanya apa nak tanya. Jadi merugikan lah. Baik kita daftar dengan introducer. Kalau tuan-puan belum daftar lagi akaun Public Gold, boleh saja klik link kat bio saya. Klik link ni. Nanti akan keluar mypublicgold.com/SlimYaakub. Lepas tu follow saja landing page ni, klik daftar percuma. Daftar percuma 18 tahun ke atas boleh daftar percuma, nanti akan dapat akaun Public Gold. Bila klik kat sini dia akan keluar borang macam ni. Borang macam ni, masukkan nama penuh, masukkan ID type, masukkan nombor IC. Lepas tu date of birth ni dia akan automatic ikut tarikh daripada IC kita. Email, lepas tu nombor telefon. Lepas tu klik proceed, nanti akan dapat akaun Public Gold secara percuma. Lepas tu saya pun akan terima email yang mengatakan tuan-puan daftar di bawah bimbingan saya lah. Okey, jadi itu adalah cara paling mudah untuk kita menabung emas dengan Public Gold. Daftar akaun Public Gold percuma. Lepas tu kena download aplikasi Public Gold. Download aplikasi Public Gold. Dekat Play Store pun ada. Dekat Apple Store pun ada. Semua ada. Huawei ada juga saya rasa. Saya tak pasti. Okay, dekat aplikasi Public Gold, yang pertama sekali kita boleh buat adalah kita top up. Top up akaun emas kita ni serendah RM100. Jadi serendah RM100 boleh dah ada gram emas kita sebanyak 0.1992 gram. RM100 kita akan dapat pada harga hari ni 0.1992 gram. Dia 100% jadi emas tuan-puan ya. 100% jadi emas. Dia tidak ada charge apa-apa. Kita beli RM100 dapat 0.1992. Kalau beli 502 dapat 1 gram. Sebab harga hari ni 502 segram. 502 segram. Kalau nak tengok harga semasa, tuan-puan boleh pergi ke ni shop. Kalau shop ni harga 504, insya-Allah 12.30 malam nanti naik RM2. Kalau tuan-puan daftar hari ni beli sebelum 12.30 malam, masih lagi dapat harga 502 segram. Sebab harga gap ni dia refresh setiap 12.30 malam. 12.30 malam sekejap lagi dia akan bertukar harga ikut harga semasa. Okay, tuan-puan dah ada akaun Public Gold ke belum? Terima kasih yang join. Boleh bantu saya tu tap skrin. Nazli boleh tap skrin. Terima kasih Nazli join. Terima kasih join. Terima kasih. Okay, terima kasih join Jadi kita dekat sini bila kita nak top up ni tuan-puan, dekat aplikasi Public Gold dia ada option untuk FPX. Dia ada option untuk auto debit. Auto debit ni ada dekat checklist ni, dia ada satu nombor 5 ni, subscribe get auto debit selama 5 tahun terus. Jadi nak kaya dengan emas, itulah checklist dia. Ni antara yang nak kaya dengan emas buat auto debit. FPX ni kita beli terus macam kita beli online lah. Macam kita beli Shopee apa semua tu kan. Maksudnya dia tolak daripada account bank kita. Contoh saya buat sekarang FPX. Jadi saya masukkan amount saya RM100. Kalau masukkan amount bawah 100, dia tak akan boleh proceed. Sebab dia kena ada minimum RM100 lah. Kena minimum RM100. Contoh saya masuk 90, tak boleh nak proceed. Tak boleh. Kena boleh tak? Tak boleh. Must be greater than RM100. Okey, kena RM100 ke atas Kena RM100 ke atas. Masukkan amount kat sini. Contoh saya letaklah 110 ke, boleh juga. Dia akan bertukar ikut gram harga semasa. Contoh 110 naik sikit 0.2191. Kalau RM1 saja 0.1992. Tuan-puan baik beli emas dalam account gap lah tuan-puan, daripada kita beli gold bar yang 0.001 gram tu. Kan harga 80-90 tapi dapat 0.001 gram saja. Kalau kita beli dekat gap ni RM100 dapat gram emas 999. Nanti bila cukup target gram kita boleh keluarkan yang dinar ataupun boleh keluarkan gold bar macam ni kan. Boleh keluarkan 10 dinar macam ni bila dah cukup gram kita. Okay? Jangan beli yang item-item yang kecil-kecil tu. Jangan beli item yang kita rasa murahnya sebenarnya mahal. Sebenarnya sangat mahal sebab semakin kecil gold bar, dia cost untuk buat tu semakin rumit dan semakin mahal. Okey, lepas tu dah masukkan RM100, place order. Place order dia akan masuk kepada FPX lah. Macam ni, kita pilih bank kita nak tolak bank mana.
Maybank to you ke apa kan, proceed, boleh login account bank kita. Semudah itu saja untuk menabung emas. Okay, yang pertama sekali tuan-tuan kena daftar dululah akaun Public Gold percuma. Akaun Public Gold daftar percuma saja dekat link dekat bio saya. Tuan-tuan nak tanya soalan boleh tanya, boleh tanya soalan apa-apa yang terbuku dekat hati. Kalau tuan-tuan dah ada akaun Public Gold pun boleh tanya juga tuan-puan introducer tak aktif ke, boleh tanya. Saya boleh bantu jawab untuk tuan-puan pada malam ini. Maksudnya sesi saya ni sesi percuma dan live saya buat ni untuk menjawab pertanyaan orang lain juga. Okey, tuan-puan nak daftar kat mana? Daftar dekat live dekat TikTok saya ni, klik butang ni. Klik dekat link ni, klik mypublicgold.com/SlimmyYaakob. Dia akan keluar landing page macam ni. Dia akan keluar landing page macam ni, tapi butang daftar percuma ada kat atas sekali. Daftar percuma 18 tahun ke atas ataupun bawah 18 tahun, ataupun tuan-puan nak baca dulu pun boleh kan, nak baca dulu pun boleh, nak download ebook pun boleh. Download ebook ni kat sini. Download ebook ni keistimewaan yang ada kat sini tuan-puan. Tuan-puan akan dapat follow up email selama 30 hari berturut-turut. Setiap pukul 9 pagi akan dapat ilmu emas percuma daripada email tuan-puan. Maksudnya ebook ni sistem dia akan hantar kepada email tuan-puan selama 30 hari. Terima kasih yang join. Terima kasih Khair Firdaus. Terima kasih boleh bantu saya untuk tap screen. Terima kasih yang join. Okay. Jadi itu maksudnya daftar kat sini. Apa-apa pun tuan-puan kena daftar dulu barulah boleh login account Public Gold seperti saya login ini. Okay, tadi saya buat dekat top up. Ini adalah fungsi top up lah. Fungsi top up kita boleh beli emas kita anytime, anywhere. Dekat mana saja kita berada asalkan ada duit dekat bank, dalam akaun bank dan ada internet, boleh proceed untuk purchase, untuk top up gram kita. Okay. Ini fungsi sebelah ni adalah sell. Sell ni contoh tuan-puan terdesak nak guna duit. Boleh klik sell. Sell ni duit tu akan masuk kepada akaun bank kita paling lama 2 hari pekerja. Kalau tuan-puan buat hari pekerja, buat sebelum 12.5 hari. Kalau Maybank, bank tu adalah bank, dia masuk dalam hari yang sama duit tu. Tapi kalau akaun selain Maybank, dia akan masuk maksimum 2 hari pekerja. Pastikan 2 hari pekerja. Sebab tu saya bagi cadangan dekat customer saya, jangan buat hari Jumaat. Petang Jumaat baru nak buat, nanti dia akan pending sampailah hari Selasa, barulah dia akan masuk duit. Sebab apa? Sebab Public Gold dia cuti Sabtu, Ahad. Jadi dia akan proses pada hari Isnin, Selasa baru masuk duit. Jadi lambat. Jadi kalau nak jual emas tu better selain daripada hari Jumaat lah. Okay. Ni nak jual. Maksudnya nak jual tu kena pilih hari lah supaya kita dapat cepat duit tu. Bila kita nak jual tuan-puan, dia ikut harga lain. Harga PG buy masa harga kita beli, harga PG sell. PG sell 502 tadi kan saya tunjuk 502. Tapi sekarang ni dah nak masuk 504 kot. Okay, bila kita nak jual, kita klik sell. Klik amount kita nak jual berapa. Contoh saya nak jual, ikut kita lah 0. Ni RM kan. Contoh saya perlu duit RM50 saja. So saya boleh jual saya boleh jual 0.1085 gram. Boleh proceed, tak ada masalah. Lepas tu akaun bank kita ni kita kena update dulu. Kalau tuan-puan belum update lagi, saya ni dah update dah akaun bank saya. So saya boleh proceed. TAC ni dia akan sampai dekat sini. Okey, sekarang ni sistem Public Gold dia semakin strict sikit lah. Nak jaga security. Jadi tuan-puan kalau dah ada akaun Public Gold, saya tak ada butang. Dia sepatutnya ada butang kunci kat sini. Sebab saya ni bukan main phone saya. Kalau tuan-puan main phone tuan-puan daftar dengan phone tersebut, dia akan ada butang kunci kat sini. Jadi TAC ni akan keluar dekat sini. Ni ada sebelah QR code ni. Okay. Jadi butang sell, boleh klik sell kat sini. Nanti emas tu akan, bukan emas, maksudnya kita jual emas kita, duit akan masuk dalam masa paling lewat 2 hari bekerja. Sebab itu emas ni tuan-puan, dia adalah aset yang paling mudah untuk kita cairkan kepada tunai. High liquidity asset. Aset yang paling mudah untuk dicairkan kepada tunai. Sekarang ni saya ada pengalaman saya nak jual rumah. Rumah saya dekat Kelantan ni. Susah nak cari buyer. Kalau ikutkan harga dia lebih murah daripada harga 1 kilo emas. 400,000 saya letak harga. Kalau 1 kilo sekarang ni dah 500,000. Kan tuan-puan, kalau emas 500,000 harga 1 kilo, kita boleh dapat dalam masa 2 hari bekerja saja. Tapi rumah dah berbulan-bulan dah tak ada lagi buyer nak beli. Susah nak cari buyer untuk beli emas ni, untuk beli rumah. Jadi sebab itu kalau tuan-puan rasa ada duit,
Jangan gopoh nak beli tanah, rumah kalau tak tahu nak buat apa dengan rumah ataupun tanah tersebut. Beli je emas. Nanti insya-Allah emas tu harga naik sama dengan sebuah rumah juga, tapi kita tak boleh nak duduk lah atas emas tersebut. Kan? Tak boleh nak guna duduk untuk tinggal lah, sebab emas tu bukan untuk kita tinggal. Dia ada fungsi dia, ada mengekalkan nilai dan sangat mudah untuk kita jual. Dia high liquidity asset yang paling mudah untuk kita cairkan kepada tunai. Jadi ini adalah contoh kalau kita nak jual. Jadi bila contoh saya masuk kat sini, saya nak cash, saya nak RM100. Jadi kalau saya ada emas saya lebih 0.2169 gram, lebih 0.2169 gram, jadi saya boleh jual lah emas saya. Dalam akaun saya berkurang lah macam tu. Okey, ini adalah fungsi kedua dekat aplikasi Public Go kita, top up, sell. Yang ketiga adalah withdraw. Withdraw ni penting tuan-puan. Apa maksud withdraw? Withdraw ni bukan tutup akaun. Sebab mungkin ada orang familiar perkataan withdraw ni. Kalau belajar kat universiti dulu, withdraw subject, withdraw SEM kan. Bulan ni SEM ni saya withdraw satu subjek contoh. Withdraw bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris saya nak ambil SEM depan. Jadi bulan ni semester ni saya withdraw subjek bahasa Inggeris. Itu maksud withdraw. Withdraw dekat universiti, tapi withdraw dekat Public Go ni dia bukan tutup akaun ke ataupun macam tu lah, bukan tutup account lah. Tapi maksud withdraw ni adalah kita nak tukarkan gram kita ni kepada emas fizikal. Contoh tuan-puan dah ada gram emas tuan-puan dah ada lebih 4.25 gram ataupun ada 4.25 gram tepat, nak keluarkan dalam bentuk dinar macam ni, boleh klik withdraw. Cari. Biasanya saya nak mudah, saya nak scroll ni lama sebab dia ada 16 page. 16 page, saya search dekat sini dinar. Jadi dia akan keluar, dia akan filter yang dinar saja. Dinar ada 2 page saja, lebih mudah lah. Jadi saya pilih dinar. Saya mana dinar. Okey, ni dinar. Dinar dia, dinar 4.25 gram sama dengan yang ni. Masa kita nak withdraw, kita tak perlu beli 1 dinar dah. Kita hanya kena bayar Go Premium saja RM10. Lepas tu dia punya shipping RM10. Jadi saya hanya kena bayar RM20 saja. Dia akan hantar ke rumah saya dalam masa 7 hari bekerja. Ini maksud withdraw. Ataupun tuan-puan rasa banyak sangat lah 4.25 gram. Jadi tuan-puan boleh saja withdraw yang 1 gram kecil macam ni. Kat tangan saya, kat saya ni ada beberapa gram gulbar yang kecil-kecil lah. Yang ni terbaru saya withdraw hari tu, suku dinar. Yang ni yang raya punya, Salat Aidilfitri. Yang ni tahun 2025. Lepas tu yang ni banyak lagi lah item-item yang saya withdraw. Yang ni 1 gram tuan-puan. 1 gram taklah rasa berat sangat. Tapi Go Premium dia RM15. Kalau 1 dinar ni Go Premium dia RM10 saja. Sebab tu saya bagi tahu awal tadi, kalau tuan-puan tengok live saya tadi, semakin kecil emas tu semakin mahal Go Premium dia. Sebab dia susah nak buat. Okay, contoh yang ni Yang ni Budapest ni. Budapest ni sebab apa? Sebab tahun ini dealer Public Go yang capai target set dia boleh pergi ke Budapest. Saya antara dah layak lah dalam masa 2 bulan lebih. Dalam masa 2 bulan saya layak. Kena target 1 juta personal sale dan 3 juta group sale. Okay, kita nak withdraw yang ni, kita tak perlu beli 1 gram gulbar macam harga tadi 502, sebab kita dah beli sebelum ni, kita dah top up. Jadi kita nak withdraw, kita hanya kena bayar RM15 tambah postage RM10. Kita hanya kena bayar RM25 saja. Okay, ini maksud withdraw lah. Maksud withdraw adalah kita nak tukar kepada gram emas. Nak tukar gram emas kepada emas fizikal seperti ini. Okay, nak tukar pada emas fizikal seperti ini, kita kena withdraw. Yang ni history ni adalah sejarah pembelian kita. Kita beli ke, kita withdraw ke, dia akan keluar kat sini. Contoh saya beli 27 Mei, saya beli 1.2 gram. Yang ni saya withdraw 1 gram. Jadi dia akan jadi warna merah. Okay, maksud history tu kita boleh tengok sejarah pembelian kita lah. Okay, yang lain-lain ni kalau tuan-puan tengok kat sini, dia ada buta Arahnu. Emas dekat account gap ni tuan-puan, dia emas fizikal juga. Jadi dia boleh buat Arahnu juga. Maksudnya saya nak guna cash tapi saya tak nak jual. Saya boleh Arahnu kat emas saya dekat dalam account gap ni. Arahnu ni, apa maksud Arahnu? Arahnu kita cagarkan emas kita. Maksudnya kita dapat hutang bercagar emas. Jadi Public Go tolong simpankan emas kita, dia bagi cash kat kita. Apa syarat dia? Dia punya
proses dia kita boleh request kat sini juga berapa banyak kita nak gadai. Lepas tu kita kena tebus balik dalam masa 6 bulan. Dalam masa 6 bulan tebus balik. Dia tak boleh extend. Kalau account gap ni setakat ni saya tak pernah lagi ada pengalaman extend, tapi saya tak pernah extend lagi lah. 6 bulan. Maksudnya dalam masa 6 bulan tu kita kena tebus, lepas tu kita kena bayar upah simpan dia sebanyak 1%. 1% dia akan keluar kat sini bila kita buat. Jadi kita tahulah masa kita nak tebus balik kita kena bayar berapa-berapa, dia automatic dia calculate. Itu adalah maksud Ar-Rahnu. Jadi dekat account gap ni dia macam fasiliti emas peti, emas dalam peti kan, tapi dia grade emas. Kita tak ada charge apa-apa pun kalau kita simpan kat sini, tak nak keluar pun tak ada masalah. Okay, terima kasih join. Terima kasih siapa-siapa nak tanya soalan tentang emas dengan Public Go pun boleh. Terima kasih Cikgu Intan dengan Cik Nasir, Cik Yasir join. Terima kasih. Dia Serajat Laris co-host. Oh boleh. Okay, ini adalah saya nak explain tadi. Kena download aplikasi Public Gold. Lepas tu tuan-puan, bila dah mula simpan emas dengan introduce yang aktif ni, dia akan invite kita masuk ke dalam grup WhatsApp customer dia. Sebab kita nak simpan emas tuan-puan, penting adalah circle penyimpan emas. Circle tu akan membantu kita untuk kita cepat faham, kita boleh grow. Jadi penting kalau tuan-puan daftar dengan introducer. Kalau tuan-puan tak daftar dengan introducer, daftar dengan Public Go saja, Public Go tak ada grup WhatsApp customer dia. Introducer yang akan create grup WhatsApp untuk bantu customer dia. Okay, jadi Public Go bagi royalty kepada dealer Public Go yang bantu customer. Okay, bantu customer Public Go boleh buat simpanan emas kan. Jadi Public Go bagilah royalty, bagilah commission kepada dealer tu. Jadi dia win-win lah tuan-puan. Saya sendiri penyimpan emas, saya dapat emas saya dalam masa sama. Introducer saya, dealer saya dapat lah ada commission dia. Jadi win-win kat situ. Okay, kemudian baca customer handbook. Customer handbook ni biasanya dia aktif, dia akan ada customer handbook. Macam kami daripada team 5G, kami memang ada customer handbook sendiri. Maksudnya semua dealer bawah 5G Associate akan guna handbook yang sama saja. Akan guna handbook yang sama. Cuma kalau tuan-puan nak panduan, sebenarnya ada saja dekat link dekat bio saya ni. Dekat sini dia ada menu ni. Cara beli emas ada tutorial. Jadi tutorial ni dia ada semua berkaitan dengan manual Public Go ada kat sini. 4 langkah bermula, kemasukin di butiran account, password dan username, saya makan harga emas. Tuan-puan boleh tengoklah dekat link dekat bio saya tu. Lepas tu tutorial account emas gap. Apa nak buat dengan gap ni kan? Contoh nak semak baki simpanan, nak buat pembelian emas, nak jual emas daripada account gap, nak pajak emas, nak tebus pajak gadai, nak keluarkan emas fizikal, semua dekat sini. Maksudnya dekat saya punya link tu memang lengkap lah sebenarnya. Lepas tu tutorial nak buat pembelian emas, pembelian direct, pembelian bayar 10 kali bayar, nak ambil emas kita. Okay, itu antara fungsi yang ada dekat saya punya landing page ni. Jual emas fizikal kat situ. Kalau tuan-puan tak nak download lah, tapi saya rasa customer handbook ni memang tuan-puan punya introducer akan bagilah. Kalau tuan-puan nak customer saya tak bagi lagi, tolong WhatsApp saya lepas ni. Takut saya saya terlepas. Okey, kemudian beli dan baca buku emas dengan misi bebas hutang. 2 buah buku ni dia macam buku teks lah tuan-puan buku teks kepada customer Public Go yang nak kaya dengan emas. 2 buah buku ni. Yang pertama misi bebas hutang. Saya mula simpan emas sebab buku ni tuan-puan. Saya mula simpan emas tahun 2016 sebab saya tak ada simpanan. Saya baca buku yang edisi pertama dia, nama dia Zero Hutang. Nama dia Zero Hutang, bukan misi bebas hutang lagi. Nama dia Zero Hutang. Ini adalah buku yang edisi selepas itulah, selepas Zero Hutang. Saya baca buku tu, dia ada satu poin kat sini tuan-puan. Ada satu poin yang saya sangat tertarik. Selamatkan simpanan kepada emas. Ni buku ni. Ni je poin saya masa 2016 dulu. Selamatkan simpanan kepada emas. Saya ada simpan dekat tabung haji 200 bulan simpankan tabung haji. Tapi saya korek balik. Saya korek balik sebab rasa macam kecemasan lah nak guna lah. Tapi
sebenarnya itu salah. Sepatutnya kita tak payah korek balik, melainkan kita sangat-sangat terdesak. Jadi buku ni membuka mata saya sebenarnya emas adalah penyelamat kepada simpanan kita. Jadi saya baca-baca buku ni, pasal keuangan banyak lah, tapi ada juga pasal emas. Saya pun mulalah terbuka hati nak cari emas kat Malaysia ni, simpanan emas kat Malaysia ni. Jadi saya jumpa dekat, masa tu ada Power Gold. Sekarang ni nama dia, lupa dah nama dia apa Oro Design sekarang ni Oro Design. Saya tak sempat join Power Gold tu sebab orang saya tanya itu, dia bagi tahu, dia mungkin dia tak tahu sangat lah tentang tentang cara nak beli. Saya tak suka dengan term and condition dia semua tu lah, jadi saya tak jadi beli. Masa tu saya tak ada duit juga nak beli, sebab dia kena ada syarat, dia kena beli lain package, lain harga kan. Dia ada package, saya tak pastilah package dealer, agent, saya tak pasti. Tapi nak harga murah kena beli dekat 400 kot. Jadi saya tak ada duit. Jadi saya mula dengan simpanan emas di Public Gold ni lepas saya pergi seminar dekat Kuching. Masa tu saya kerja kat Kuching. Dia kata boleh start dengan RM100. So saya cari-cari duit, ada RM100. Ada dekat simpanan tu. Simpanan ni ada sikit-sikit sisa-sisa kat bank tu. Ada RM100. So saya terus mula simpan emas. Dan saya tak pernah berhenti, tuan-puan. Saya tak pernah berhenti daripada Disember 2016 sampai sekarang. Setiap bulan memang saya akan menyimpan emas. Lepas tu saya beli pula buku ni, buku Wak Emas Bertahan Kita Gegawat. Jadi 2 buah buku tu dia buku teks lah kepada penyimpan emas yang nak kaya dengan emas. Cik Ilmi, penulis buku sendiri, bukan emas yang menjadikan kita kaya tapi ilmu. Sebab itu tuan-puan, simpan emas saja tak ada apa-apa. Tuan-puan kena baca buku, kena pergi seminar. Ni ditulis, dia sign kat saya ni 8 bulan 7 2017. Ini saya rasa lah, sebenarnya saya jadi dealer ni. Saya jadi dealer hujung bulan 7. Saya jumpa dia, mentor saya ni awal bulan 7. Masa tu dia bagi seminar tentang business public gold. So saya pun terus rasa tak boleh duduk diam lah. Saya kena jadi dealer public gold lah. Sebab tu saya jadi dealer public gold. Hujung bulan 7 saya terus sign up jadi dealer dengan pembelian RM5,000 pada waktu itu. Jadi tuan-puan, ini penting adalah beli dan baca buku Wak Emas dan buku Misi Bebas Hutang. Ini sangat-sangat penting. Wajib. Tak mahal pun. 2 buah buku tu hanya RM45 saja, 2 buah. Kalau buku Wak Emas ni harga dia, kalau kat Semenanjung RM25, kat Sabah Sarawak RM27. Semenanjung RM25. Saya beli kat Sarawak ni RM27 ni. Saya beli dekat mana MPH lah. Tak nampak MPH. Saya beli kat MPH. Okay, kalau online lagi murah saya rasa. Okay, kalau yang ni buku Misi Bebas Hutang lagi murah, harga RM20 saja. RM20 saja. Ini adalah buku wajib kalau tuan-puan nak kaya dengan emas. Tidak ada kompromi, kena baca buku. Dan buku ni dia bukan buku akademik, dia buku untuk kita orang biasa baca. Dia buat guna bahasa yang kita mudah faham lah. Bahasa yang mudah faham. Terima kasih Joy. Terima kasih. Kalau tuan-puan ada soalan nak tanya, boleh tanya. Nak mula simpan emas, klik daftar. Klik dekat link dekat bio saya tu. Daftar percuma saja, nanti saya akan bagi tahu. Okey, subscribe atau debit gap. Tadi saya dah tunjukkan dekat aplikasi Public Gold. Dia ada 3 cara pembelian. Yang pertama, yang ni, top up ni. Dia ada 3 cara pembelian. Yang pertama, FPX. Yang kedua, auto debit. Dan ni auto debit ni. Ni auto debit. Maksudnya auto debit ni kita boleh tolak daripada akaun bank kita setiap bulan. Akaun bank kita setiap bulan. Minimum RM100, maksimum RM10,000. Klik auto debit kat sini, dia akan keluar. Kita nak tolak berapa? 100 pada minimum, maksimum RM10,000. Berapa Kejap RM10,000 sebulan. Lepas tu, tempoh berapa lama? Tempoh minimum setahun ataupun 12 bulan. Maksimum 60 bulan ataupun 5 tahun. Maksimum 5 tahun lah. Efektif date kita boleh letak ikut tarikh gaji kita lah. Contoh gaji government 25 hari bulan. So kita boleh set 25 ataupun 26. Jadi setiap 25 hari bulan ataupun 26 hari bulan dia akan tolak daripada akaun bank kita. Tak perlu kita top up sendiri. Biar sistem tolong buatkan untuk kita. Ini adalah nak kaya ni. Maksudnya nak kaya biarlah sistem tolong mengkayakan kita. Kita tak perlu tengok. Kita tak perlu tengok selalu.
emas kita. Biarlah sistem yang tolong tambah untuk kita. Okay, pasal ID type masukkan IC gitulah, maksudnya boleh proceed yang ni. Untuk kita subscribe permulaannya RM1 saja kena bayar. Nanti RM1 tu dia akan masuk kepada GrabMask bayaran bulan pertama. Okay, bulan pertama dia akan masuk. Okay, auto debit yang ketiga adalah bank in. Ni kalau orang tak ada online banking, dia nak guna online banking, dia nak guna machine CDM, cash deposit machine boleh guna. Nanti dia kena upload receipt. Ni upload receipt bank payment slip ni. Lepas tu maklumat apa maklumat ni dia kena masukkan jumlah dia top up berapa, kuantiti berapa, tarikh bila. Supaya dia beli tu ikut harga yang tarikh ni lah. Okay, ni adalah 3 cara untuk top up Gap lah. Yang penting saya nak fokus kat sini adalah buat auto debit. Kalau tuan-puan nak kaya dengan simpanan emas, buat auto debit Gap lebih cepat bertambah simpanan. Okay, biarlah sistem tolong mengkayakan kita. Yang keenam adalah private webinar. Setiap bulan tim Jahadir dengan Fahji dia akan buat private webinar bersama dengan penulis buku ni. Jadi tuan-puan kena alert lah, biasa kita tak war-warkan benda ni sebab kita nak ajak orang yang serius saja. Private webinar ni biasanya harga dia ada charge, tapi dapat tiket percuma je. Dapat tiket percuma, tuan-puan boleh tanya introducer masing-masing, boleh join private webinar. Nanti bila akan ada private webinar seterusnya. Sekarang ni mentor Muhammad Zulkifli ni, penulis buku ni masih lagi berada di Mekah. Nanti dia balik mungkin akan buat private webinar seterusnya. Lepas tu kalau tuan-puan menjadi penyimpan emas saja, tuan-puan tidak ada pendapatan lah. Emas ni tak ada pendapatan. Kalau nak ada pendapatan, tuan-puan kena jadi dealer public gold. Jadi training dealer dia ada PG Leadership Training, PLT. Yang ni tuan-puan tak jadi dealer lagi pun boleh join. Dia harga dia ni kena bayar RM50. Kena bayar RM50. Lepas tu sebarkan manfaat simpanan emas ni. Buat status WhatsApp ke ataupun posting Facebook ke tentang simpanan emas. Kalau tuan-puan simpan emas sendiri, dah ada pengalaman dengan simpanan emas sendiri, tapi jatuh pula. Tapi tidak sebarkan ilmu emas kepada masyarakat, kita dianggap sebagai selfish lah. Sebagai orang yang pentingkan diri sendiri. 5% pula. Okey. Jadi tuan-puan, itulah antara perkongsian saya pada malam ini. Mudah-mudahan tuan-puan belum ada akaun lagi, boleh daftar akaun Public Gold secara percuma. Kalau dah ada akaun, tuan-puan terus konsisten simpan emas. Jangan tunggu naik gaji, jangan tunggu harga emas murah, jangan tungguh lah, jangan tangguh kan. Jangan tangguh. Yang penting kita terus konsisten saja menabur emas ikut bajet kita. Kalau ada bajet bulanan RM100, konsisten saja RM100. Okay, kata pakar-pakar keuangan, dia kata 10% tukar daripada gaji kita kepada emas. 10%. Kalau gaji kita RM1,000, RM100. Kalau gaji kita RM2,000, RM200. Yang penting konsisten saja. Okay, itu saja pada malam ni. Terima kasih join. Terima kasih bersama dengan saya. Kita jumpa lagi pada malam esok. InsyaAllah. Assalamualaikum dan selamat malam semua.